Jabatan Imigresen Malaysia Negeri Terengganu melaksanakan ops bersepadu di sebuah kawasan lombong biji besi di Bukit Besi, Dungun bagi memastikan pematuhan terhadap undang-undang imigresen. Dalam operasi berkenaan, seramai 99 individu diperiksa dengan 49 individu ditahan untuk tindakan lanjut. Mereka terdiri daripada 41 lelaki, 6 perempuan dan 2 kanak-kanak. Mengikut pecahan kewarganegaraan, tangkapan melibatkan 24 warga Bangladesh, 17 warga Indonesia, 7 warga Myanmar dan seorang warga India. Pemeriksaan mendapati tahanan disyaki melakukan beberapa kesalahan imigresen, antaranya tidak memiliki pas atau permit yang sah, tinggal melebihi tempoh dibenarkan serta melanggar syarat pas. Kesemua 49 tahanan kemudian dihantar ke Depot Imigresen Ajil bagi proses siasatan dan tindakan selanjutnya mengikut peruntukan undang-undang. Operasi ini memperlihatkan tumpuan pihak berkuasa terhadap lokasi pekerjaan yang melibatkan tenaga kerja asing, khususnya bagi memastikan status imigresen setiap individu berada dalam keadaan sah dan teratur. Jabatan Imigresen Malaysia Negeri Terengganu turut meneruskan usaha penguatkuasaan bagi memastikan peraturan imigresen dipatuhi. Pihak pekerja dan majikan juga diingatkan supaya memastikan dokumen, pas serta permit sentiasa sah dan digunakan mengikut syarat yang ditetapkan. Bagi pihak majikan, pengambilan pekerja asing perlu dilakukan melalui saluran yang dibenarkan. Pada masa sama, pekerja asing perlu memastikan mereka tidak tinggal atau bekerja melebihi tempoh serta syarat yang ditetapkan dalam PAS masing-masing. Kes ini kini melalui proses siasatan dan tindakan lanjut di Depot Imigresen Ajil. Sebarang keputusan seterusnya akan bergantung kepada hasil siasatan serta peruntukan undang-undang berkaitan. Operasi di Bukit Besi juga menjadi peringatan bahawa pematuhan imigresen bukan perkara yang boleh diambil mudah. Dokumen yang sah perlu sentiasa dijaga dan syarat yang ditetapkan perlu dipatuhi bagi mengelakkan tindakan penguatkuasaan. Kalau permit sudah tamat, jangan tunggu pemeriksaan baru hendak semak. Undang-undang bukan macam bil internet, bukan boleh tunggu kena potong baru terhege-hege mahu bayar. Terima kasih kerana menonton, jangan lupa subscribe dan jumpa lagi di video seterusnya.